Hari ini saya berada di dalam salah satu terowong pembetungan paling menakutkan yang pernah saya terokai di saluran ini. Pembetung ini sangat besar. Ada bahagian yang belum pernah diterokai langsung. Jadi, hari ini kami akan cuba sedaya upaya untuk meneroka pembetung ini dan lihat apa sahaja perkara pelik yang boleh kami temui. Malangnya bagi saya bukan satu-satunya yang suka melepak di dalam pembetung. Kabar angin mengatakan, ada satu kumpulan pemuja syaitan yang tinggal di sini. Jadi, mari kita cuba elakkan daripada terserempak dengan mereka hari ini. Sebab, kalau saya terserempak dengan sesiapa di sini, habislah saya. Hanya ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar untuk seluruh sistem terowong ini. Jadi, kalau apa-apa berlaku, memang habis. Saya tak ada tempat untuk lari. Jadi, mari kita lihat apa yang tersembunyi dalam sistem pembetungan terbesar di Amerika. Memulakan perjalanan ke dalam terowong gelap, saya tak akan tipu korang. Saya memang agak gementar. Bukan saja tentang apa yang mungkin saya jumpa, tapi yang lebih teruk, siapa yang mungkin saya jumpa? Okey korang, tempat ni memang menyeramkan. Dan mungkin sekarang bukan masa terbaik untuk cakap. Tapi saya sebenarnya takut gelap. Apa tu? Ada orang menjerit. Apa sebenarnya yang saya jumpa ni? Kita baru je sampai sini, tak sampai 5 minit. Ini macam dalam filem seram betul. Kenapa ada mainan budak-budak kat sini? Kita dah masuk 1000 kaki dalam pembetung ni. Dan inilah benda pertama yang kita jumpa. Apa? Tengok, ada satu lagi. Apa benda ni? Ya Allah korang, ini memang benda paling menyeramkan yang aku pernah nampak sejak kebelakangan ni. Dan, apa benda ni? Apa? Tengok muka dia, ya Allah, memang seram gila. Apa benda ni? Ya, maksud aku, benda ni bukan sekadar seram, tapi memang buat rasa tak selesa. Kenapa benda ni ada kat bawah ni? Banyak betul soalan aku. Ada budak-budak main kat sini ke? Ya, rasanya satu-satunya benda yang kita boleh buat sekarang ialah teruskan teroka dan tengok apa lagi yang ada kat bawah ni. Apa tadi tu? Memang tak nak. Ya Allah korang. Okey, mungkin ada atau tak ada orang lain kat sini. Itu jejak kaki ke? Itu bukan jejak kaki aku korang. Ada orang lain kat bawah ni dengan kita. Hello? Ada sesiapa? Kalau ada sesiapa kat sana, aku ni terlatih dalam karate. Tak, aku tak terlatih pun. Aku akan belasah kau. Kejap. Apa ni? Ya Allah. Apa yang aku baru jumpa ni? Okey, itu memang tak dijangka. Apa tu? Ia tajam. Apa ni? Aku tak sangka ia setajam ni. Baiklah, jadi kita ada satu alat misteri yang asal-usulnya tak diketahui dan benda ni memang tak sepatutnya ada dalam pembetung. Kalau ada sesiapa tahu apa benda ni, beritahu saya di ruangan komen. Sejujurnya, ini mungkin senjata paling gila yang pernah saya jumpa. Maksud saya, sekurang-kurangnya saya rasa ini senjata. Tengoklah bilah tu. Maksud saya, semuanya tajam dari hujung sampai ke pangkal. Itu memang pisau yang sangat besar. Ini bukan ke benda yang dibawa oleh malaikat maut? Macam, apa nama dia? Apa yang mereka panggil benda ni? Macam alat penuai roh yang besar tu. Itu mungkin bukan nama sebenar, tapi itu yang saya akan panggil. Ada sebab tertentu ke kita menuju ke arah bunyi tu? Sebenarnya sebab saya ada alat penuai roh dan mereka tak ada. Tengok terowong ni korang. Saya rasa kita kena masuk ke dalam sini. Nampak gempak betul. Jauh betul ke belakang. Saya juga rasa sesiapa yang ada kat bawah ni mungkin takkan masuk sini. Jadi tempat ni mungkin paling selamat sekarang. Baiklah korang, kita cuba je lah. Nampaknya kita tinggalkan penuai jiwa kat sini. Tempat ni memang kotor gila. Ayuhlah, aku terlalu gemuk. Ayuh, tinggal beberapa ratus kaki saja lagi. Ya Allah, air ni berlendir sangat. Bau dia busuk gila. Ya Allah, aku rasa tulang rusuk aku nak patah. Aku rasa kita dah hampir berjaya kawan-kawan. Selepas merangkak melalui terowong yang terasa seperti tiada penghujung, aku dapati diriku berada dalam sebuah ruang besar yang belum pernah kami terokai. Namun, aku tak tahu. Tak lama lagi, aku akan sangat menyesal memilih terowong ini. Baiklah, kita berada di bahagian baru sistem pembetungan. Dan aku tak akan menipu. Aku memang tak tahu di mana kita sekarang. Tapi aku rasa kita akan mengetahuinya juga nanti. Wow, itu pintu palka ke? Aku rasa kita baru jumpa pintu palka di tengah-tengah pembetungan ni. Jom kita tengok ke mana ia pergi. Tak ke mana-mana. Tapi aku nak cakap satu benda. Aku nak tengok kalau ada apa-apa yang berani datang ke arah aku dengan benda ni. Benda ni berat sangat. Itu topi keledar basikal ke?
Tengok tu korang, kita ada S. Oh, tidak. Apa benda ni? Korang, apa hal ni? Mesti gurauan ni. Tak mungkin. Seseorang letak kapak dalam topi keledar basikal budak. Tapi memang nampak seram betul. Rasanya aku tak pernah jumpa benda macam ni. Ya, memang betul-betul tertanam kat situ. Aku rasa aku pun tak boleh nak keluarkan benda tu. Tak, macam mana kalau itu bukan gurauan? Mestilah itu gurauan. Kenapa pula ada kapak dalam topi keledar basikal budak kecil? Maksud aku, itu gila. Terlalu gila untuk jadi kenyataan. Maksud aku harap begitu. Maksud aku, itu memang kapak sebenar. Itu bukanlah sesuatu yang hebat, tapi aku yakin mereka cuma nak menakutkan kita. Ini macam barang prop dalam filem. Walaupun benda ni menakutkan dan mungkin membawa petanda buruk, mari kita teruskan dan tengok apa lagi yang ada kat sini. Wow, apa yang kita ada di sini? Ada macam terowong cabang kecil. Ada sesuatu kat belakang tu. Tengok tu, ada benda merah kecil. Saya tak tahu apa benda tu, tapi rasanya saya kena merangkak masuk ke dalam tu untuk tahu kan. Ya Allah korang, bau dia teruk sangat. Saya boleh rasa macam angin panas, angin kumbahan panas keluar dari terowong ni. Baiklah, rasanya dah tiba masa untuk saya masuk ke dalam terowong pembetung yang kotor ni. Kawan-kawan, wow, teruk betul. Panas sangat. Kenapa panas? Tengok tu. Bro, kita jumpa senapang mainan Nerf kawan-kawan. Memang cool gila. Macam senapang penembak tepat Nerf mini. Agak-agak masih boleh guna tak? Ya Allah, memang boleh. Dah berapa kali aku jumpa senapang mainan Nerf dalam pembetung sebelum ni kawan-kawan. Ini dah kali ke-10 rasanya. Memang best gila. Ada macam ular kat depan dia. Apa tadi tu? Ada orang lain kat sini ke? Hello? Apa benda tadi tu? Korang, aku tak tahu. Tapi aku dah dengar bunyi pelik sejak kita masuk sini. Aku rasa mungkin ada seseorang kat bawah ni. Jom kita keluar dari sini. Korang, aku rasa takut sikit. Itu kali kedua kita dengar bunyi pelik kat dalam terowong ni. Dan ingat, kita ni kira-kira satu batu di bawah tanah. Sepatutnya tak ada orang lain kat sini. Aku mula rasa kabar angin pasal ada kultus kat bawah ni mungkin lebih daripada sekadar kabar angin. Aku dah berjalan hampir satu batu sekarang. Dan kita baru jumpa sesuatu yang sangat menarik. Tengok ni. Itu macam sebatang balak besar tersepit kat shilling sini. Benda tu mungkin berat 200 pound. Tengok betapa goyangnya benda tu. Ya Allah, ya ampun. Kalau saya tak berhati-hati, benda tu boleh hempap saya. Ya ampun, ini membuktikan terowong-terowong ni jauh lebih bahaya daripada yang kita sangka. Awak boleh dihimpit kayu balak yang jatuh walaupun satu batu di bawah tanah. Siapa sangka perkara macam tu boleh berlaku? Mengikuti terowong-terowong semakin dalam ke dalam kegelapan, tak lama kemudian, saya jumpa satu lagi penemuan luar biasa. Tak. Ini gurauan. Korang semua main-main dengan saya. Saya baru je jalan dekat terowong kecil ni dan ada tengkorak dalam tu. Sekejap. Tu betul-betul ke? Tak mungkin tu betul-betul. Itu bukan tengkorak sebenar. Tapi saya akui, benda tu nampak macam betul. Sekejap. Saya mungkin kena fikir semula nak masukkan tangan saya dalam tu. Jom kita tengok kalau kita boleh alihkan kayu ni. Boleh ke saya? Tak, langsung tak sampai. Jauh. Ayuhlah, ya Tuhan. Keluar dari sini. Sebenarnya saya agak gemetar kawan-kawan. Saya sangka ini hanya gurauan pada mulanya. Tapi benda ini nampak seperti tengkorak manusia sebenar. Saya rasa saya kena cari jawapannya sendiri. Ia juga terasa seperti betul. Apa hal ni? Ya Allah. Okey, saya tak tahu sama ada itu asli atau tidak korang. Tak mungkin itu asli. Sekejap. Tak, itu mesti tengkorak mayat atau sesuatu. Itu memang menakutkan. Boleh tak kita bincang kenapa benda ni ada dalam pembetung, terutamanya tersorok dalam terowong rawa? Macam ini memang tak masuk akal. Tak, saya rasa pelik. Tidak. Itu buatkan ia lagi menyeramkan. Saya tak tipu. Ini mesti ada kaitan dengan kultus kat sini kawan-kawan. Tak ada orang yang bawa sisa manusia masuk ke dalam terowong pembetung macam tu saja. Saya tak rasa sihat sangat. Tapi saya rasa kita kena teruskan juga. Korang tahu tak, walaupun tempat ni dah cukup menyeramkan dengan kapak dan tengkorak tu, saya sangat lega sebab kita belum jumpa sesiapa kat sini lagi. Kalau saya nampak seseorang berdiri kat sini pakai jubah, memang tak ada tempat untuk saya lari. Saya betul-betul terperangkap. Wah, benda tu memang tak patut ada kat sini.
Ya Allah, itu macam kotak sesuatu. Oh, ia berbau busuk. Saya tak pasti sama ada makanan di dalamnya, tapi saya baru ambil dari air dan terus dihentam dengan bau busuk macam benda reput. Itu memang menjijikkan. Kau boleh tahu, ia tak lama sangat dalam air. Ia langsung tak ada alga. Ya Allah, baunya sangat busuk. Aku tak boleh cakap pasal ni. Okay, kawan-kawan, kita akan angkat benda ni. Ya Allah, baunya sangat busuk. Apa agaknya ada dalam ni? Oh, korang dengar tak bunyi tu? Ya Allah, bunyi macam ada sesuatu dalam ni. Dan memang rasa macam tu. Benda ni memang berat. Maaflah, saya tak tahan dengan bau ni. Ya Allah, korang. Bau busuk sangat dalam ni. Bukan bau longkang pun. Bau ni datang dari apa yang ada dalam kotak ni. Tolonglah, janganlah ni bekal tengah hari seseorang yang dah busuk. Macam ni ke cara nak bukanya? Ya Allah, banyaknya pisau. Apa ni? Bro, tak mungkinlah. Tengok berapa banyak pisau. Masih keluar lagi. Tengok berapa banyak pisau dalam bekas makan tu. Ada lebih kurang 15 kat sini. Dan masih ada lagi. Ya, itu memang tak bagus. Dan baunya sangat busuk. Ya Allah korang. Aku harap korang boleh bau betapa busuknya benda ni. Sebenarnya, tak payahlah. Tapi cuba bayangkan bau yang sangat teruk. Dan langsung tak ada karat pada mana-mana pisau ni. Semuanya elok. Benda ni tak lama sangat kat sini. Mungkin baru beberapa hari. Biasanya, bila aku jumpa barang dalam pembetung, semuanya berkarat dan penuh dengan alga. Tapi yang ni, semuanya elok saja. Jadi, apa kemungkinan kumpulan kultus tu yang tinggalkan barang-barang ni kat sini? Maksud aku, benda ni tak nampak macam benda-benda syaitan ke bagi kau? Sekotak pisau banyak-banyak, benda ni bukan barang orang biasa. Dan aku jumpa tengkorak mungkin 1000 kaki dari sini. Aku rasa kita tengok dulu kalau ada apa-apa lagi kat sekitar sini. Tapi ni memang tak bagus langsung. Nampaknya makin dalam aku masuk ke dalam terowong-terowong ni, makin banyak benda yang tak boleh dijelaskan aku jumpa. Dan tak lama lepas tu, aku jumpa sesuatu yang betul-betul hancurkan apa saja rasa selamat yang masih tinggal dalam diri aku. Apa yang sedang berlaku kat sini? Apa? Ya Allah. Apa semua ini? Kita ada apa ni? Ya Allah, apa benda ni? Ada papan kat sini, ada huruf dan nombor atasnya. Kalau ada sesiapa tahu apa benda ni, beritahu saya di ruangan komen. Saya tak pernah nampak benda macam ni. Bau dia teruk sangat. Ya, kita juga ada, saya tak tahu apa benda ni, satu timbunan batu bata dan ia berlendir. Apa tu? Itu najis. Saya rasa itu najis. Apa? Kita memang dalam pembetung. Ya, betul juga. Saya tak patut sentuh benda coklat yang entah apa-apa. Tengok tu. Ada juga sebutir peluru di sini. Agak menarik juga. Ia peluru senapang yang belum digunakan. Saya tak pasti kenapa ada di sini, tapi memang menarik. Saya betul-betul keliru tentang tujuan semua benda ni ada di sini. Kalau ada antara korang yang boleh kaitkan apa-apa yang saya terlepas pandang, beritahu saya di ruangan komen. Sebab saya memang tak faham apa sebenarnya benda-benda ni. Maksud saya, semua ni rasa macam sangat berunsur syaitan. Tapi saya memang tak boleh keluar. Jadi, mari kita teruskan berjalan dan tengok apa lagi yang ada di sini. Wah, itu pisau ke? Ada 2 pisau. Ya Allah, itu nampak menakutkan sangat. Bro, itu mesti benda syaitan. Tengok mata pisau tu. Ada macam kelawar kat situ. Saya rasa dua-dua tu sama je. Yang satu cuma versi lebih kecil bagi yang satu lagi. Itu memang gila. Saya tak nak tipu. Saya betul-betul nak simpan benda ni. Maksud saya, selagi benda ni tak pernah digunakan untuk korban manusia, saya akan simpan benda ni. Memang nampak cool sangat. Awak tahu, saya tak jauh pun dari altar pelik tu. Saya tertanya-tanya, kalau benda ni asalnya dari sana dan hanyut turun ke sini, saya tak pasti. Tapi memang sangat menarik. Menakutkan, tapi menarik. Korang, apa tu? Itu tanglung ke? Saya rasa ya. Itu macam tanglung lama yang tergantung di dinding. Benda tu memang kuno dan juga bukan apa yang saya jangka akan jumpa di tengah-tengah pembetung. Tapi saya tak nak tipu korang. Lagi saya fikir pasal ni, lagi menakutkan jadinya. Fikirkan, apa yang tanglung hasilkan? Cahaya. Siapa yang guna cahaya? Manusia. Kita kat mana sekarang? Dalam terowong yang manusia tak sepatutnya ada. Korang faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Mungkin ada orang kat bawah ni. Ini macam bukti memang ada orang kat sini. Baiklah,
Kita akan gantung balik benda tu kat situ. Maksud saya, kita akan tinggalkan benda tu kat situ. Selepas beberapa jam meneroka tanpa henti dalam terowong yang luas, saya tiba di sebuah bilik besar berdinding bata yang saya tak pernah lihat sebelum ni. Saya tak sangka bilik ni akan ada benda paling pelik yang saya jumpa hari ni. Korang, kita dah merangkak dalam terowong ni lebih kurang 200 kaki dan saya rasa saya nampak jalan keluar. Mungkin ia menuju ke bilik yang lebih besar. Bunyi macam air mengalir, jadi saya rasa ia keluar kat sini. Kalau saya boleh paksa diri masuk lagi sikit. Kita hampir sampai, geng. Saya rasa macam patah semua tulang saya. Ada satu bilik, ya Allah, besar betul. Ini memang ruang yang sangat luas. Ada banyak pintu. Sejuk sangat. Ya Allah. Wah. Ya Allah, aku tak perasan pun benda ni. Wah, ada macam altar. Apa? Apa ni? Ia macam perabot besar di tengah-tengah pembetung. Tengok pada engsel tu. Aku rasa ini kotak. Kotak besar atau peti. Berat betul. Jom. Apa benda emas yang terkeluar tu? Aku tak perasan pun tadi. Tunggu, apa? Soalan yang bagus tu. Apa benda ni sebenarnya? Aku tak pernah nampak benda macam ni sebelum ni. Sekejap, jom kita... Jom. Ya, itu pisau. Korang, tengok tu. Itu bilah macam belati upacara. Dan ia menusuk ke dalam sesuatu yang berkaitan dengan ilmu sihir, macam carta dan altar. Aku tak tahu apa benda tu. Okey, kita letak je benda-benda ni. Dan aku nak periksa kotak ni dengan lebih teliti, sebab mungkin ada benda pelik dalam ni. Maksud aku, dengan semua benda pelik yang kita jumpa hari ni, siapa tahu apa yang ada dalam kotak ni? Aduh. Aku baru saja tersepak sesuatu. Apa? Aku baru saja terpijak benda tu dengan kaki aku. Korang nampak tak? Aku rasa itu pisau. Sekejap, mana ia pergi? Memang pisau. Tunggu. Mana ia pergi? Mana ia pergi? Ya Allah, korang, itu bukan pisau. Itu pedang. Satu pedang lengkap. Bro, ini gila. Itu memang macam pedang sebenar. Aku rasa ia dalam sarung. Boleh tak kita kena buka kunci dulu ke atau boleh terus je? Korang nampak tak tadi? Ya Allah. Tak mungkin. Tajam juga tu. Itu betul-betul. Itu memang pedang sebenar 100%. Tengok benda tu. Agak-agak berapa lama umur dia. Nampak macam kuno. Benda tu mungkin dari tahun 1700 atau 1800-an. Dan itu memang pedang sebenar korang. Ini bukan mainan. Ini betul-betul macam pedang kesatria atau sesuatu macam tu. Benda ni mungkin dah ada kat sini lebih lama daripada kotak ni. Maksud aku, tengok betapa berkaratnya bilah tu. Aku memang nak bawa balik benda ni 100%. Memang gempak gila. Tapi jom kita letak dulu dan siasat kotak ni sikit lagi. Sebab kita masih belum buka lagi. Jom tengok kalau aku boleh angkat kotak ni. Ya Allah, berat gila kotak ni. Tak boleh. Aku hampir tak boleh gerakkan benda ni korang. Okay, mungkin kita agak bising sangat. Aku tak nak kantoi kat sini. Jom. Ya Allah, ia menghimpit kaki aku. Benda ni mungkin berat 400 pound dan semuanya atas kaki aku. Ya Allah, sakit betul. Aku rasa aku tak nampak apa-apa dalam ni. Boleh kita cuba buka? Aku rasa ini selaknya. Macam mana nak buat ni? Kena pusing ke? Kita dah dapat satu. Aku rasa itu dah terbuka. Mungkin dah terbuka kawan-kawan. Aku tak pasti. Jom tengok. Boleh tak kita angkat penutup ni? Kita dah dapat. Saat penentuan. Kita akan tengok apa yang ada dalam kotak ritual di tengah-tengah pembetung ni. Tengok semua barang dalam ni. Ui, tengok penutup kotak ni. Ya Allah, betul cakap kau. Ada simbol-simbol di cat atas tu. Seram betul korang. Aku tu tanya-tanya, apa maksudnya tu? Ada macam huruf T, huruf V dengan garisan melaluinya, tanda seru, Waldo dan huruf G dan N kat sini. G, N. Okey, kalau ada sesiapa tahu apa maksud sebenar simbol-simbol ni, beritahu aku di ruangan komen sebab ni memang pelik. Tengok semua benda dalam ni. Ya Allah, itu semua barang kemas. Banyak betul barang kemas. Kawan-kawan, ini mungkin barang kemas paling banyak yang pernah aku jumpa masa meneroka. Aku rasa tak ada satu pun yang mahal sangat, tapi tetap nampak cool. Cuba tengok ni. Ada macam botol kecil dengan, entahlah, pil ke tu. Aku rasa itu batu permata. Botol kecil berisi batu permata. Aduh, alamak. Bro,
Ada sesuatu baru je gigit aku atau cubit aku ke apa? Aduh, sakit betul. Ada benda hidup ke dalam ni? Memang kena teruk aku. Apa pun benda tu. Aku dah tangkap puncanya. Tengok, ada udang kara air tawar dalam ni. Macam mana kau boleh masuk sini, bro? Bro, kau memang tak patut ada dalam ni. Sekejap, ya Allah. Mari sini. Sakit gila, weh. Aku memang tak nak kena cubit lagi. Jauhkan diri dari harta aku, bro. Aku dah dapat dia. Aku dah dapat dia. Aku dah dapat dia. Tengok benda tu. Ya Allah, korang. Memang udang kara air tawar betul. Besar pula tu. Okey, kita lepaskan kau, bro kecil. Baiklah, masuk balik ke longkang dengan kau. Korang, memang banyak barang dalam ni. Apa ni? Tu tisu ke? Bukan, itu benda-benda sihir tu. Macam barang ritual je tu. Baiklah, kita biar je kat situ. Apa lagi ada dalam ni? Aduh, tengok tu. Nampak menarik juga. Aku tertanya-tanya, kalau tu dibuat daripada emas, nampak macam cawan kecil atau entah apa-apa. Ia terbuka. Apa tu? Ada banyak benda dalam ni. Nampak macam daun-daun atau alga atau entah apa-apa. Bau dia agak sedap. Sekali lagi, saya rasa ini mungkin ada kaitan dengan ritual kultus. Jadi, saya akan biarkan saja di situ. Korang, tengok semua botol kecil ni. Ada lebih kurang 20 botol dalam ni dan semuanya penuh dengan batu permata. Okey, jom kita buka salah satu botol ni dan tengok apa ada dalam. Nampaknya tertulis kuarza ungu. Kita kaya korang. Tengok tu. Saya ada segenggam batu permata kat sini. Kalau ada sesiapa tahu berapa nilai semua ni, beritahu saya di ruangan komen sebab saya rasa saya mungkin dah jadi jutawan. Benda ni mungkin bernilai beribu-ribu dolar korang. Jadi saya pun dapat sikit juga kan? Sikit daripada apa? Sikit daripada itu. Harta karun. Harta karun apa? Tak ada harta karun. Memang tak pernah ada harta karun pun. Apa yang kau cakapkan ni? Jadi kau betul-betul tak nak bagi aku sikit pun dari tu? Apa yang kau maksudkan? Tak ada apa-apa pun kat sini, bro. Kosong je. Apa yang kau cakapkan ni? Aduh. Bro, kadang-kadang kau macam pelik sangat. Walaupun malang, peti ni kosong, aku dah bersedia nak teruskan dan tengok apa lagi yang ada kat bawah ni. Maksud aku, air ni sangat dalam dan gelap. Siapa tahu apa lagi yang ada kat sini. Ya, aku terus mencari harta karun. Tapi dah makin jelas, aku dah jumpa semua yang boleh aku jumpa kat kawasan ni. Maksudnya, dah tiba masa untuk aku cuba naik semula ke permukaan. Tunggu, kejap. Adakah terowong ni atau terowong yang kita datang tadi? Okey, aku rasa aku dah sesat korang. Tunggu, aku rasa terowong ni. Kita betul-betul dalam terowong yang betul ke sekarang ni? Mungkin, memang, kemungkinan besar ini terowong yang betul. Ya Allah, tu dia. Tu pintu keluar. Ya, cahaya matahari. Ya, akhirnya kita berjaya keluar. Kita dapat banyak harta karun dan kita pun tak dikorbankan oleh kultus. Hebat betul. Pengembaraan hari ini memang betul-betul gila. Dan saya rasa boleh dikatakan memang ada kemungkinan wujud kultus kat dalam tu. Pastikan tekan butang suka dan langgan. Dan kalau korang ada tempat gila yang nak saya terokai, beritahu saya di ruangan komen sebab saya baca semuanya. Sampai jumpa lagi dalam video seterusnya.